Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zamri bin Yunus. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang responsibility of the husband in term nafkah zahir. Nafkah zahir ialah the provision of material and physical necessity for the wife and children. Maksud, pemberian keperluan material dan fizikal untuk isteri dan anak-anak. Saya ambil sedikit daripada potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud women have right similar to those of men equitably, although men have a degree of responsibility above them, and Allah is Almighty All-Wise. Ayat ini bermaksud yang mana wanita mempunyai hak mereka setelah diceraikan, manakala lelaki mestilah menunaikan tanggungjawab yang telah pun diberikan oleh Allah SWT kepada isteri mereka. Nafkah zahir terdiri daripada keperluan asas, antaranya ialah makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga kesihatan. Makanan adalah penting untuk memastikan pembesaran anak-anak sentiasa terjamin dan juga isteri sentiasa mendapat tenaga. Pakaian ialah untuk memastikan anak-anak dan juga isteri tidak kesejukan dan juga untuk memastikan imej keluarga sentiasa dipandang mulia oleh masyarakat. Tempat tinggal adalah untuk memastikan anak-anak dan juga isteri mempunyai tempat berlindung daripada hujan dan juga panas yang melampau. Kesihatan pula ialah untuk memastikan anak-anak dan juga isteri sentiasa terjamin kesihatan mereka daripada segala penyakit yang tidak diingini berlaku. Nafkah zahir ini penting juga untuk security, iaitu keselamatan. Yang pertama, untuk physical protection. Yang kedua, financial stability. Physical protection, para suami mesti mempelajari asas seni bela diri jika mereka mampu. Sekiranya mereka tidak mampu, mereka boleh memastikan rumah mereka sentiasa mempunyai CCTV bagi memastikan keselamatan anak-anak dan juga isteri sentiasa terjamin. Yang kedua, financial stability, iaitu kewangan stabil. Suami mesti memastikan kewangan mereka sentiasa stabil demi memastikan keluarga mereka sentiasa hidup dalam keadaan serba lengkap. Kewangan stabil akan memastikan segala keperluan asas cukup. Conclusion, nafkah zahir or nafkah zahir ensure the physical survival and stability of the household. Husbands are compulsory to give this nafkah to their family to ensure they always live comfortably. Sekian daripada saya. Terima kasih.